Ini sebab kenapa orang tak simpan duit kertas untuk jangka masa yang panjang. Duit kertas ni diciptakan nilainya untuk dijatuhkan. Kalau nak tahu, tengok buka dekat duit kertas ni ada tulis wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai. Maksudnya kalau tak ada wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai, tak ada tanda tangan gubernur, ini hanyalah kertas sahaja. Fake, tak akan ada nilai apa-apa. Tak ada nilai RM20 tu boleh jadi kosong. Sebab itu ada dua risiko yang orang tak tahu tentang bila simpan duit kertas. Yang pertama, bila simpan duit kertas ada kejatuhan nilai mata wang dan juga inflasi. Jadi macam mana kita nak simpan duit untuk jangka masa yang panjang? Kaedah yang terbaik untuk simpan duit jangka masa yang panjang adalah simpan dalam tok emas. Emas ni, yang pertama dia mengekalkan kuasa beli. Yang kedua, nilai dia naik 10% setiap tahun. Dan kalau awak nak tahu, hari ni harga emas telah pun mencecah hingga RM470 untuk 1 gram dan menuju RM500 untuk 1 gram. Emas ni mengekalkan kuasa beli. Jadi siapa yang simpan emas, dialah orang yang paling untung. Jadi kalau anda ingin mulakan tabungan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh klik link bio atau rujuk pin video dan saya akan bantu anda untuk selamatkan duit anda daripada kena inflasi.